Hari-hari cantik. Faham? Awak Ya. awak pakai baju ungu. Buat saya tunggu-tunggu je awak. Baju yang ni. Baju ungu kan? Ungu tu apa? Ungu tu purple. Ni ni bergendi. Burgundy. Sorry lah saya buta warna. Yelah, cinta kan membutakan. Faham? Adalah awak saya bergurau je. Awak sihat? Saya sihat. Awak sihat? Awak tahu tak? Awak tengah pakai lipstick Mesti awak insecure kan bibir saya merah. Awak mesti insecure, Tak, tengah pakai lip serum. Ya, mesti awak insecure kan. First time jumpa jantan bibir merah macam ni kan. Betul. Alamak, terletak kat gigi. Boleh tak kalau saya nak panggil awak sayang? Boleh. Sayang. Kenapa awak tengok belakang? Kenapa? Awak kat mana sekarang? Jadi kat rumah saya lah. Bukan kat hati I ke? Awak ni ada-ada je. Ini rumah saya. Nanti akan jadi rumah kita. Oh, faham? Hi, sir. Ada-ada je awak ni. Awak ni apa-apalah. Oh, apa-apa je. Tapi awak saya minta maaf tau. Saya dah panggil. Adalah tak, saya video saya post malam ni. Saya panggil perempuan tu sayang juga. Tapi awak tak kisah kan kongsi kasih sayang kan? Awak okey je kan? Ada 4. Boleh, ada 4. Ada 4 maksudnya. Okey lah sebab saya panggil dia sayang. Lepas tu saya nak panggil awak apa? Kita tukar lah, tak nak panggil sayang tu, panggil apa? Cinta hati. Tak nak, tak best. You fikirlah. Umi Umi? atau Mami? Kenapa Mami? Sebab untuk Mami untuk anak-anak kita. Oh. Boleh? Awak? Ya. Saya sebenarnya, saya jujur cakap awak sekarang ni kan bulan puasa, betul? Betul. Bulan puasa dah puasa ke 12. Tapi sepanjang saya hidup selama 21 tahun ni, saya tak pernah iftar dengan perempuan, berbuka puasa dengan perempuan. Awak nak tak merealisasikan impian saya berbuka puasa bersama saya, bersama awak berdua sambil menikmati azan maghrib? Boleh. You, I dah fikir pukul 10 lagi 3 minit. Saya pun pukul 10 ni ada nak post video. Tapi betul ini betul ni serius betul boleh kan? Oh. Boleh tak boleh ni? Apa tu? Berbuka sekali. Boleh. Saya serius ni tau. Saya tengah serius juga. Saya serius. Saya serius ni. Serius. Saya lagi serius. Saya lagi serius bang. Serius pun comel. Okay lah awak pergi pukul 10 kan? Ya. Ni berbuka puasa tu jadi tak? Dah. Jadi ke tak? Oh jadi. Ya kan dah tanya berbuka puasa. Dan ni, jadi ni tu kan. Nanti saya DM awak, okay? Itu saya tempat. Okay? Awak? Ya. Awak jangan senyum sebab senyuman awak manis. Faham? Tolong tutup mata sebab saya takut awak lihat lelaki lain. Tapi awak kena ingat yang selalu ada dengan awak. Sebab hidup, mati saya, cinta saya, sayang saya hanya untuk awak. Awak buka mata. Oh. Wah, mewah. Bawa jaga diri. Teruklah Iskandar. Biar pi lah. Itu nama dia Mami Tatatinia. Tapi kau kena ingat pukul 10 malam ni saya panggil Syir sayang. Ini pun saya melayani pun saya dah panggil Mami. Rumah untuk kita. Cuba kau bayangkan dalam konten kejap lagi pukul 10. Cuba kau bayangkan. Cuba kau bayangkan.
Pukul 10 kejap lagi. Cuba kau bayangkan. Kau PS saya panggil share sayang macam mana. You cakap dah betul. Takkan saya tipu korang. Semalam mungkin saya tipu. Tiba-tiba saya kerana peluk Sherina. Betul ke? Tipulah. Mana ke mau ni tiba-tiba saya nak peluk. Saya post pula dekat konten. Janganlah lurus sangat. Itu tipu. Ini betul. Kejap lagi pukul 10 malam. Sekarang ni pukul 10 malam. Boleh tak saya minta izin korang? 2,800 ni kita buat satu keajaiban. Untuk malam ni saya akan post konten sekarang pukul 10 2.7 ni. Korang semua komen. Korang macam kong komen blushingnya. Aku komen tu. Muka kemut lagi. Blushingnya okay? Deal. Post kat mana? Post kat WeChat abang. WeChat. Post kat YT. Okay, dah pukul 10 korang. Korang boleh tak minta izin korang pergi tengok? Bukan komen dekat sini. Komen dekat YT saya. AI Kekanda. Okay, saya dah post ni. Saya dah post korang. Bye-bye korang. Saya dah post. Pergi tengok sekarang.